Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan brownies. Menu pilihan kami ialah nasi ayam, jus tembikai dan buah pek. Pilih menu nasi ayam untuk makan tengah hari. Sayur boleh dijadikan sebagai pelawas. Nasi mempunyai karbohidrat dan dia membekalkan tenaga. Ayam mempunyai protein. Salad dia boleh dijadikan salad timun dan tomato boleh dijadikan sebagai pelawas. Nasi membekalkan nasi mempunyai karbohidrat dan dia membekalkan tenaga. Ayam mempunyai protein. Dia dapat protein. Protein dapat membaiki tisu yang rosak. Yang lebihnya tisu yang bagus. Dan sebagai minuman mula kami memilih jus tembikai. Ia mempunyai vitamin kerana ia menggunakan buah tembikai. Sebagai pencuci mulut mula kami memilih buah pek dan buah tembikai yang boleh membekalkan vitamin. Apakah fungsi vitamin dalam makanan kita? Fungsi vitamin untuk mengekalkan kesihatan.